Design yang nampak old school sangat. Tak kena pandai main dengan ni. Rumah moden, perabot moden, bersih, minimalis, smart. Tapi kalau letak kayu, tak payah banyak lah. Letak aksesori kayu macam ni je lah. Dia dah nampak luxury sikit. Dia nampak solid. Dia nampak abang-abang berada. Contoh letak macam ni je. Kayu. Tapi dia, aura dia lain. Sebab tu kena pandai mesh ni. Kerawang, kena mesh ni dengan apa? Dia tak boleh bedal aja. Lepas tu colour finishing ni mustahak. Pengalaman aku, banyak je barang tak terjual dulu. Sebab tone finishing tak kena dengan audience, dengan tu, customer. Dengan cruci set. Aku dulu jual Royal ni, baru 12,000, 8. Tak laku-laku kan? Pengsan siap. Sebab tak pandai mesh dengan colour finishing. Padahal aku pakai Bottega, red wine, lawa-lawa. Tak jalan. Aku buat colour kain Turki. Aku buat colour muda kan, turquoise. Wet tone colour finishing. Banyak tak laku. Adalah yang sampai sekarang pun tak jual. Kan? Dekat belakang. 20 lebih ribu tak terjual. Besar. Cantik kalau aku tengok, mata aku cantik. Tapi tengok mata customer. Finishing dia tak kena dengan cushion. Sebab tu kalau sekarang tengok buka kotak jual, bukan sebab customer ramai. Sebenarnya dah faham. Orang tu sukanya yang macam mana. Dulu tak faham. Belajar. Dia hari demi hari tak boleh putus asa untuk fahamkan kehendak orang. Customer. Akak tu bang lompat. Lompat duduk akak. Ni sofa akak. Akak kat rumah dah boleh buat macam ni. Tapi mata akak memang Asyik Ali warna bergundi juga pun macam ni. Warna Ah. Asyik Ali pun orang JB juga. JB. Selangor, JB.